suara untuk yang terbuka. Baik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati, Al-Fadil Tuan Pengurusi Surau Faizin, Ahli Jawatan Kuasa bersama Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, semualah jemaah, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, abang-abang orang Bandar Seri Putra semua. Alhamdulillah, sihat tuan-tuan. Saya ingat saya ni pertama kali lah saya sampai ke surau ni. Walaupun rumah tak jauh, tapi okey lah. Bandar Seri Putra ni selalu dekat tu ya. Dekat apa? Masjid Mustaqim tu ya. Rumah saya Bangi ya. Ustaz rajin duk main. Dekat saja dengan sini ni. Tapi tengok-tengok tadi kalau jam campur semua boleh pergi setengah jam juga kot Bangi lama noh. Jadi alhamdulillah hari ni tuan-tuan hujan. Semoga hujan ni hujan yang baik-baik untuk kita. Allahumma sayyiban nafi'ah. InsyaAllah kita dah masuk bulan dipanggil bulan haji. Al-hajj ashhur ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Qaryah ada yang jemaah sini yang nak pergi haji? Dah pergi ke ataupun yang bakal pergi dah? Anak Qaryah sini ada? Yang dah pergi dah? Dah terbang lah? Ha? Ada yang pergi. Ada yang belum pergi, sedang menunggu tarikh. Ada? Ha? Ada. InsyaAllah. Tengok sikit siapa. InsyaAllah semoga perjalanan yang baik. Sebab dalam bulan-bulan ni Allah ciptakan pada kita tuan-tuan, Allah ciptakan satu makhluk yang luar biasa. Nama dia masa, times. Masa ni Allah tidak tertakluk kepada masa. Laisa kamitslihi syai'. Teori masa ni dia satu teori yang luar biasa. Yang kalau kita nak faham pun, di dunia ni dia ada dia punya ketentuan dia. Ada hudud dia. Ada had dia. Satu hari 24 jam. Satu bulan, kalau ada bulan kalender solar, kalender lunar, ada kalender syamsiah, ada kalender qamariyah. Dia macam-macam. Sehinggalah Al-Quran dia turun, dia mention dekat kita, setahun ada 12 bulan. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Setahun ada 12 bulan, dan 4 bulan daripada 12 bulan itu adalah bulan-bulan haram. Kemudian Allah sebut kepada kita dia ada jam dia. Allah ciptakan dunia ni ada function tertentu. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari dia ada dia punya sistem dia. Sehingga Allah menyebut faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Kami jadikan matahari dan bulan husbana, tempat kamu nak menentukan tempoh waktu. Cantik. Kita ada jam kita. Kita ada matahari, kita ada bulan, boleh tengok kalender masa kita. Ada had dia. Nanti lepas hari akhirat ni dia cerita lain lah. Teori masa pun jadi lain. Nanti mungkin malam ni saya pun tak sempat nak cerita. Ada orang dia duduk berdiri di padang mahsyar 40 tahun. Dia rasa lama berdiri. Dalam tafsir surah Ma'arij ada orang berdiri 50,000 tahun.
Sebahagian pula yang cakap dekat apa, dekat dia cakap dengan Allah, dia kata kenapa sekejap sangat, rasa macam antara Zuhur dengan Asar, sejam 2 jam ni. Dalam tafsir Ibnu Abbas ada yang menyebut kenapa rasa sekejap sangat, macam raka'atain, 2 rakaat solat. Tahsabuna hayyinan walakinna 'indallahi 'azim. Ada orang sangka 2 rakaat itu ringan, tapi di pada mahsyar dia jadi besar dia punya ganjaran. Ini teori masa akhirat, cerita lain. Ni kita cerita dunia, cerita dunia. Dunia ada matahari, ada jam. Matahari sebagai jam, bulan pun macam jam tu kita, ada kalender. Sehingga Allah menyebut iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Bila datang hari kiamat, terbelahlah bulan. Teori masa pun jadi lain. Kita punya masa, saya hari ini sama ya, saya dengan tuan-tuan satu hari 24 jam. Ada kat sini yang 25 jam ada. Sama ya. Lalu Allah menciptakan untuk kita ada bulan-bulan yang dipanggil bulan yang penuh kehormatan, iaitu bulan 11, bulan 12, arba'at ashhurin wa ashra. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan 1, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Okey, ini bulan haram. Salah satu dalam 4 bulan ini adalah bulan yang lebih mulia daripada 4 bulan ini, iaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan Dzulhijjah pula, tuan-tuan, Nabi ataupun Al-Quran ada sebut tentang dipanggil bulan-bulan haji. Bulan haji. Bila start bulan haji? Bulan haji bermula daripada 1 Syawal. Raya tu dipanggil bulan haji, dan berakhirlah pada petang 10 Zulhijjah. Apa maksud dia? Ini bulan-bulan yang mana dibenarkan untuk kita berniat untuk melakukan haji. Jadi kalau tuan-tuan yang kita ni, tuan-tuan yang kalau dalam ihram ni tuan-tuan pakai 3-4 hari pun rasa rimah, dia lain. Kita tak faham. Tapi kalau orang India, Pakistan, yang dia orang ni dah niat dah, tuan-tuan, dah ihram dekat daripada bulan Syawal lagi. Bagi yang mana nak pergi haji awal, dia ihram begitu lama, tu cerita lain. Jadi kita hari ini ada 2 ibadah yang besar. Satu, dalam bulan Dzulhijjah, bulan yang disebut bulan haji ini, bagi orang yang mana ada kelapangan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, maka dia menjadi kefarduan untuk menunaikan haji dekat tanah suci Mekah. Dia tak boleh buat kat tempat lain. Ibadah itu bukan waktu yang khusus, tetapi dia juga tempat yang khusus. Al-Hajjul Arafah, dia kena juga kepada Arafah. Tuan-tuan pilih package macam mana pun, tuan-tuan kena haji dekat Arafah. Macam tahun lepas ada sebahagian orang, dia pi 30 hari, dia pi 2 minggu, dia pi duduk awal-awal, tapi mungkin cara tak kena ke, saya tak pastilah. Dia kena scam ke, dia kena apa ke, tahun lepas sampai fatwa ataupun mufti pun bagi statement. Ada orang pi disebabkan tahun lepas agak tegas sikit polis dekat Saudi ni, 40,000 orang polis dikerahkan, beribu-ribu drone diadakan, sampai ada yang pergi mai hari Arafah, mereka tak boleh pergi ke Arafah. Sebab sebelum-sebelum ni mereka duk pergi, mereka duk cari lorong tikui. Ini tuan-tuan taklah kot, tuan-tuan jenis pi orang kata apa, tengok muka ni package 200,000 nya tak kurang ni. Jadi tuan lain ni betul tuan, cerita-cerita ni sampai mufti buat keluar. Bermaksud ada jemaah pergi tak sampai. Padahal haji ni Arafah. Haji itu Arafah. Dia pi, dia duduk, tiba-tiba polis buat sekatan, tiap-tiap tahun boleh hijrah. Walaupun dia pergi pakai visa travel, boleh hijrah. Ada sebahagian orang pergi visa Furada ke, Mujamalah ke, visa haji ke. Ada sebahagian orang pergi visa travel. Ada sebahagian orang dia tahu, travel agency beritahu, haji nak pergi ni belum tentu masuk. Haji sanggup ke? Tapi kami ejah bagi masuk. 2-3 tahun sudah, dia pun ejah masuk. Tahun lepas agak straight, tak masuk. Ini cerita dia tuan-tuan. Skema ni macam-macam. Hari ni cerita skema zakat macam-macam juga. Nak ceritanya, itu ibadah yang paling mulia pada bulan Dzulhijjah,
iaitu berada di tanah suci Mekah melakukan ibadah, namanya ibadah haji. Paling kurang 5 hari ya. Hari tarwiyah, hari ke-8. Sebahagian orang kalau tuan-tuan yang macam pakej-pakej tuan-tuan yang saya sebut tadi 200,000 tadi tuan-tuan ya. Sebab pakej ni, haji ni kaedah dia lain sikit. Lagi banyak hari pi, lagi murah. Dia tak macam Switzerland. Lagi sikit hari pi, lagi mahal. Tuan-tuan pi, tuan-tuan terbang. Tuan-tuan sampai hari ke-7 turun Jeddah contoh. Turun Jeddah, tuan pi hari tarwiyah, hari ke-8. Tuan-tuan pi nak buat tawaf qudum lah. Tawaf qudum. Tuan-tuan pi kat Mina pula. Manasik haji. Kalau ikut jemaah haji ni dia tak pi lah. Dia tak pi kat Mina, dia pi Terih Arafah sebab dia ada masalah dia. Tuan-tuan ikut sajalah apa jemaah haji yang keputusan muzakarah haji buat. Dia pi hari 8, dia pi hari 9 wukuf Arafah. Hari 10 dia pi meluntak, dia cukup, dia pi tawaf, dia pi sa'i. Hari 11 hari rehat. Hari kedua 12 dia nafar awal. Habis 5 hari cukup kalau ikutkan. Kalau ikutkanlah. Kalau tuan-tuan VVIP tak ada masalah, tidak menjadi syarat kena 40 hari. Boleh, tak ada masalah. Itu antara ibadah yang kita semua tahu. Saya pun tak mau cerita ibadah situ. Saya cerita ibadah orang yang tak pi ke tanah suci Mekah. Ya. Kita ceritalah ibadah tajuk hari ini adalah ibadah korban. Korban. Ibadah korban ni kita cerita pilih tiap-tiap tahun, jarang-jarang orang nak cerita. Main musim ni lah baru orang cerita. Ada orang cerita ibadah korban bulan Ramadan? Tak ada, no? Tak ada, cerita bulan ni, no? Baik. Tuan-tuan, korban ni tuan-tuan, selain daripada nama korban ni qarba. Qarba bermaksud dekat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kawan karib. Korban apabila ditambah alif nun, dia menjadikan betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Macam Ramadan bulan panas. Ramadan bulan yang sangat panas. Korban mendekatkan kita kepada Allah SWT. Nama lain bagi korban adalah udhiyah, yang macam kita sebut Yaumin Aidil Adha. Nama lain yang kita boleh sebut Yauman Nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Sembahlah Allah dan sembelihlah, nahar. Bahasa Arab ni tuan-tuan, dia vocabulary paling banyak dalam dunia. Siapa ambil bidang linguistik ni, kuis ramai ambil bidang bahasa. Bahasa Arab paling banyak vocabulary dalam dunia. Sembelih ni tuan-tuan, sembelih dekat atas lihat lain, sembelih bawah lihat ni lain. Sembelih hak dekat dengan halqum belah atas ni lain, hak belah bawah ni lain. Ada nama udhiyah, ada nama nahriyah. Mana bila tengok sembelih unta, dekat atas tu ke, dekat rahang dia ke, ataupun dekat belah bawah tu ke? Tuan-tuan sembelih mana? Pernah sembelih unta? Surah Faizin kena buat unta. Contohlah. Dia ada beza. Dekat bawah ni ataupun ni. Baik. Tak apa, yang penting kita, orang kita panggil korban. Senang. Ibadah korban. Baik. Ibadah korban, dia ada sejarah dia. Saya cerita pilah sebab saya tanya tadi, ada tahu ni ceramah pasal korban. Kata ni baru mula Ustaz. Mukadimah baru mula. Saya tak tanya lagi dah tutup ke belum. Saya tak tanya lagi dah buka ke belum. Saya tak tanya lagi tahu ni surah Faizin berapa ekor. Nanti mungkin boleh ceritalah. Ada buat tak tahu ni? Ada buat. Tak tanya lagi satu tompok. Orang Kedah panggil satu tompok berapa ringgit. Tak tahulah tuan-tuan. Sekarang lembu pun kuih duk mahal. Tak betul. Sebab lori nak keluar pun, kalau daripada negara Myanmar semua pakai diesel, dia mahal. Tak betul. Perjalanan ni, saya cakap terang, durian pun susah orang nak keluar daripada kampung. Sebab dia rasa mahal, naik harga dekat minyak tu. Lembu sama aja. Dedak tak tahulah harga macam mana. Sebab saya duduk bela lembu dekat Siam. Jadi kita boleh agak, sekarang ni nak bawa masuk ni pun boleh tahan. Baik. Tak apa, kita cerita pasal korban. Sebelum nak cerita pasal korban, sebelum ni tuan-tuan, Allah SWT dia cipta kat kita ni, dia punya sayang kat kita, dia bagi kat kita macam-macam. Sebelum saya cerita tentang sejarah korban, dia bagi macam-macam. Dia ajar kat kita apa benda yang aku ciptakan kepada kamu ni yang kamu boleh ambil manfaat. Salah satunya adalah binatang.
Allah cipta dalam dunia ni macam-macam jenis binatang. Quran bila kita baca, sebab itu bila kita kata Quran adalah kitab hukum, Quran kitab hukum, tuan-tuan, kita telah sempitkan function Quran. Quran adalah al-hayah. Ayat hukum tak sampai 0.5%. Ayat Quran ada 6,236 ayat. Imam Ibn al-Arabi Al-Dassas contohnya, karang kitab Ahkamul Quran, dia ambil hukum-hukum dalam Quran, dia kumpulkan. Ayat hukum letak satu tempat, dia ambil, dia letak. Ni ayat hukum, ni ayat cerita, ni ayat syurga, ni ayat khabar, ni ayat apa, dia kumpul. Ayat hukum dia kumpul-kumpul tak lebih daripada 500 ayat. Kalau ada 6,236 ayat, tak sampai 500, bermaksud ayat hukum tak sampai 10% daripada keseluruhan Al-Quran. Quran ini apa dia? Dia cerita habis. Dia cerita tentang masa, dia cerita tentang air, air macam-macam, air ambun, air tanah, air semua air. Dia cerita tentang buah-buahan, an-nakhl, anggur, wat-tin, waz-zaitun. Cerita habis, semua dia cerita. Dia cerita binatang, al-baqarah, al-fil, an-naml, an-nahl, al-ankabut, lebah, laba-laba. Kalkatu dia cerita, nyamuk, ba'udah, everything. Dan Allah cerita dekat kita, ada binatang macam mana, ada binatang yang merangkak, ada binatang yang thu'ban, binatang yang macam reptile, ada binatang dalam laut. Allah cerita tentang unggas, subhanallah, at-tuyur. Allah cerita macam-macam, macam pokok. Allah cerita pokok yang batangnya kuat, syajaratul akhbar, ada klorofil, ada pokok yang menjalar, ada pokok yang tak tahan lama. Alwanul mutaghayyir. Kamu tanam pokok, kamu takkan sama, negara tu takkan sama. Jangan kata negara tu. Tuan-tuan tanam durian, durian rauk dengan durian jelbu pun lain, betul tak? Contoh musang king lah, contohlah. Tuan-tuan musang apa? Harum manis, ada orang boleh? Harum manis. Ada. Harum manis palih dengan harum manis mana? Sama. Dia tak sama. UPM ambil pokok, ambil baja, ambil tanah, tanam kat UPM. Tak jadi. Dia nak kena angin dia. Quran sebut dah. Takkan sama. Subhanallah. Ini mukjizat. Takkan sama. Tuan-tuan pergi duduk negara luar, tuan-tuan faham lah. Timun tak sama tomato, tak sama rasa lain. Betul tak? Kan? Kita duduk makan dekat kedai tom yum, tomato besar, murah. Lagi kecil, lagi mahal. Contoh kan. Ini semua Allah ciptakan. Termasuklah binatang yang Allah jadikan. Allah kata, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Kamu tak tengok ke? Ada binatang yang kami ciptakan, dia jadi binatang ternak yang kamu boleh bela. Sebahagiannya dulu semua liar, kami jinakkan dia. Al-Quran nak bagi tahu binatang semua Allah jadikan liar. Kami jinakkan dia. Arnab, lembu, kambing, Allah jinakkan. Sebab itu syarat korban binatangnya kena binatang bahimatul an'am, bukan binatang-binatang liar, dia binatang ternak. Kami ciptakan wadhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Sebahagian binatang tu bukan setakat hampa tengok saja, hampa boleh makan. Sebahagiannya hampa boleh naik jadi kenderaan. Sebahagiannya hampa boleh miliki lembu tu. Lembu apa? Lembu Pak Mat. Lembu siapa? Pak Abu. Boleh miliki. Allah sebut satu. Sayangnya Allah kepada kita, dia bagi kita makan. Kemudian kita duduk renung-renung tuan-tuan, setahun tuan-tuan. Hari-hari kita makan, hampir hari-hari kita makan nasi. Jaranglah tak ada lauk. Betul tak? Mesti ada lauk. Mesti ada lauk. Hari ni ikan kembung, takkan tiap hari ikan kembung. Besok makan ikan patin pula. Duk temerluh, duk makan patin, dia pun boring. Dia nak makan ikan lain pula. Takkan nak makan kambing pula hari-hari. Sedap macam mana pun nasi Arab kambing. Besok takkan nak makan kambing lagi, betul? Dia tukar daging, betul? Lauk. Hari-hari lauk. Tak ada hari, tak ada lauk. Subhanallah. Nabi SAW, manusia yang paling Allah sayang. Nabi kata ni'mal adam al-khal, sebaik-baik lauk. Nabi kata al-khal, cuka. Nak bagi tahu Nabi ni simple. Kalau makan dengan kicap pun okey. Nabi nak bagi tahu kalau dia makan ada kicap okey. Macam orang Kelantan lah, makan
Budu ya, settle. Okey. Tapi kita tuan-tuan hari-hari laut. Tiba-tiba dalam 1 tahun, sebelum masuk cerita bab korban, tiba-tiba dalam 1 tahun, tiap hari kita makan daging, tiap hari kita cari kedai steak, tiap hari kita makan sedap-sedap. Tiba-tiba dalam 1 tahun ada 4 hari, bermula daripada khatib turun daripada mimbar pada solat hari raya Aidil Adha, telah disyariatkan untuk kita menjatuhkan darah, ihraqud dam, sampai hari ke-13. Tiba-tiba sikit pun kita tak boleh bagi. Yang tu masalah. Saya nak kena tekan sikit tuan-tuan. Saya bila masuk Pak Gad, saya tengok juga. Saya nak ceramah, saya tengok juga. Bila saya nak masuk Gad minta macam-macam, saya kena keras sikit lah buat korban ni. Saya tak ustaz noh. Dia kena macam tu. Sebab ramai orang ingat korban ni macam haji. Korban bukan haji. Tahun ni buat nak korban. Oh, tak buat, tahun lepas dah buat dah. Dia bukan haji tu tuan. Bukan haji. Korban dia bukan, dia ada unsur sedekah, ada unsur, tapi dia bukan semata-mata sedekah. Dia ada unsur sedekah, tapi bukan dia teras besarnya sedekah. Tuan-tuan rasa kaya dah kampung ni, tak mau korban. Berapa satu tumpuk? Contohnya surau ni buat berapa? 1,000, 900, 900 dah, 900. Tak berani cakap lagi noh. Kena ada early bird lah. Katalah kita kata RM900 satu tumpuk. Saya tak nak buat korban, saya nak beli beras, saya nak bagi. Ramai orang memerlukan beras daripada daging korban. Tak sama. Saya rasa RM900 tu daripada saya bagi seekor lembu 9 kali 7, 5,600. Saya tak mau 5,600 tu jadi daging. Saya nak ambil duit 5,600. Saya nak sponsor budak-budak pergi mengaji, bagi scholarship dia mengajar, dia pergi belajar. Tak sama. 4 hari ni tak sama. Tuan-tuan nak sponsor hari lain, tak ada masalah. Tuan-tuan nak sedekah hari lain, tak ada masalah. Nak beli susu, beli minyak, beli telur, bantuan, silakan. Tapi 4 hari ni, ihraqud dam, dia adalah sunnah Nabi SAW. Dia pensyariatan menjatuhkan darah. Sebab itu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak sah korban dengan ayam, tak sah, tapi paling kurang bagi orang miskin, dia tak ada duit, paling kurang dia ambil ayam, dia sembelih, menjadi syarat. Macam contohnya orang lain pakat jatuhkan darah, aku pun menjatuhkan darah. Itu contoh korban. Jadi tuan-tuan, korban ni pada setiap zaman, semua zaman ada korban, ada perjuangan. Semua zaman. Daripada zaman Nabi Nuh AS ada korbannya. Allah jadikan daripada zaman Nabi Adam ada korban. Bukanlah bermula daripada zaman Nabi Ibrahim. Orang sebut zaman Nabi Ibrahim korban, tak. Dia bermula daripada zaman Nabi Adam. Adam dia ada 2 orang anak. Dia ada 4 orang lah mula-mula. Habil, Qabil tu, nama tu mungkin tak disebut dalam hadis, tapi dalam tafsir sebut Habil, Qabil. Kawinlah dengan apa, Iqlimia apa nama yang tu kan, nama tafsir sebut. Exactly nama wallahu alam. Macam mana tak puas hati ke, cemburu adik-beradik ya. Cemburu adik-beradik dalam Quran cukup banyak. Cerita tentang Nabi Yusuf cemburu, 11 kaukaban cemburu adik-beradik. Cerita anak Nabi Adam cemburu, akhirnya minta bagi korban. Tu dengar cerita seorang bagi lembu ataupun kambing paling bagus, paling gemuk. Seorang lagi korban, dia bagi barang-barang pertanian yang dah rosak dah. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah ambil korban orang-orang bertakwa. Ini tandanya. Allah nak bagi tahu, Allah hantarkan panah, Allah ambil binatang korban Habil. Allah ambil binatang dia. Sebahagian ulama tafsir dan tafsir Qurtubi menyebut binatang itulah yang menggantikan korban Nabi Allah Ibrahim, iaitu menggantikan Nabi Ismail ketika mana disembelih oleh ayahnya. Zaman Nabi Adam, semua Nabi ada korbannya. Kalau Maulana ada, kalau satu Maulana Bai Wahab, kalau orang tabligh dia kenal ya. Nah, Bai Wahab ni dia banyak apa? Dia bukan Maulana, bukannya ni, tapi dia orang lama lah, orang pendakwah, tabligh style.
Dia selalu buat perumpamaan, tamsil ataupun analogi ya. Dia kata setiap zaman ni, apa yang dia korbankan itu Allah akan lipat gandakan. Yang tak dikorbankan itulah akan berakhir. Setiap tahun tuan-tuan, lembu korban berpuluh ribu, kambing korban berpuluh ribu. Betul tak? Tapi lembu dan kambing tak pernah habis. Saya pun duk cek-cek balik lah, tengok lembu tahun lepas import berapa ribu. Tahun 2025 ribu ekor lembu dimasukkan, import masuk. Nampak korban ni. Stok lembu domestik saja 33,360 ekor. Ni lembu. Dibawa masuk daripada luar negara kat 10,000 lebih. Kambing saja biri-biri ada 24,316 ekor. Rekod. Import saja 8,000. Itu kata nama lembu. Tapi habis tak lembu? Tak pernah habis. Itu Bayi Wahab kata tak pernah habis. Tonton bayang, yang tu habis. Yang kalau kata nama harimau, harimau ada berapa? Saya cari-cari tadi. Harimau ada juga, dia tulis. Harimau ada berapa ekor ada kat Malaysia ni? Harimau ada, daripada sejarah hidup Malaysia ni, daripada tahun 1950-an ada 3,000 ekor. Sekarang populasi harimau Malaya ada 150 ekor. Makin hari makin sikit. Tuan-tuan buat korban harimau? Tak ada. Ini analogi cantik juga dia punya analogi tu. Tak pernah orang korbankan harimau. Gajah populasi dia 1,220 sampai 1,680. Makin hari makin kurang. Ni harimau ni data saya ambil ni tahun lepas ni 150 ekor. Saya ingat tahun ni mungkin 145, 3-4 ekor nak kena langgak dengan lori ni. Makin kurang. Tapi korban Allah lipat gandakan. Sampai hari ni tidak ada amalan yang paling baik. Sebab itu disebut tidak ada amalan yang paling baik. Ma'amila adamiyyun min amalin yawman nahar. Tidak ada amalan yang paling baik pada yawman nahar, hari raya Aidil Adha, ahabba ilallah, lebih Allah suka daripada min ihraqid dam, daripada menjatuhkan darah. Jadi kita tengok sikit siapa yang boleh, siapa yang kena apa? Orang kata apa? Kena buat korban. Apa tegasan Nabi SAW. Sebab satu tahap tuan-tuan. Kita semayang raya ni ada dua. Satu semayang Aidilfitri, satu semayang raya Aidil Adha. Apa hukum dalam mazhab Syafi'i semayang raya? Apa hukum semayang raya? Sunat lah. Sunat. Kalau dalam mazhab Hanbali dia wajib. Sebab dia kata Nabi tak pernah tinggal. Dua semayang raya ni Nabi dan sahabat tak pernah tinggal. Jadi dianggap wajib. Dalam mazhab Syafi'i tak. Sebab ada sahabat tanya, ya Rasulullah, aku semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, cukup ke? Nabi kata cukup. Yang tu maksudnya wajib. Jadi mazhab Hanafi dia tambah satu wajib. Dia ada beza wajib dengan fardu. Dia ada witir. Tak apa. Kita 5 waktu tu wajib. Lain semua sunat. Kan sunat. Semayang raya ni sunat. Tapi Nabi SAW walaupun sunat, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, bila tengok hadis-hadis Nabi penegasan tentang mai semayang raya ni, subhanallah. Datang ramai-ramai orang perempuan yang mana ada haid. Sebab Nabi semayang dekat padang. Bila mai musim raya, dia semayang dekat padang, tempat di mana dilaksanakan hukuman hudud, tempat dilaksanakan solat minta hujan. Dia ada tepi masjid, Nabi letak satu tempat, dia nak semayang dekat sebelah tu. Jadi bila mai hari raya, Nabi kata, yang mana datang haid, panggil mai. Tinggal bang, apa rendang-rendang, apa kuah kacang, apa tinggal. Mai ke masjid, mai ke tempat solat. Kalau engkau tak boleh solat, paling kurang kau dengar tok imam baca khutbah, paling kurang kau dengar tok khatib mengaminkan doa-doa dalam khutbah. Punya besarnya fadilat semayang raya. Itu kita kalau ada anak perempuan ke siapa-siapa pun keluar mai. Padahal kita pernah dengar cerita tentang orang perempuan ni, taklah kata digalakkan main berhimpun ramai-ramai semayang, tapi bab semayang raya mai. Tiba-tiba Nabi SAW yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi mengatakan korban itu wajib. Bila mana Nabi SAW menyebut, man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kemampuan, falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada kelapangan, siapa yang ada duit ringgit,
tapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat kami duduk sembahyang raya ni. Saya strict sikit, takut dengan hadis ni. Mazhab Hanafi mengatakan korban bagi mazhab Hanafi wajib. Mazhab Syafi'i tak wajib. Sebab ada dalil-dalil dia. Ada peristiwa yang mengatakan pernah Abu Bakar tidak melakukan korban. Ini dalil-dalil. Tak apa, saya tak mau kupas. Cuma nak sebut, tuan-tuan, sebab tu bab ni kita kalah dengan Bangladesh. Tidak. Bab ni kita kalah dengan orang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni biasanya Bangladesh, India, Pakistan, Turki pun ada juga Hanafi. Hanafi ni antara mazhab paling besar dalam dunia. Tetapi merata tempat banyak Hanafi. Maliki ni belah Afrika Utara tu, Maghribi, Morocco, Algeria, Tunisia, Maghribi banyak Maliki. Tetapi tengok, kalau tuan-tuan masuk ladang, kita ni nak beli, letak 900 satu tumpuk contohlah. Jadi kita akan beli lebih kurang lembu tu 5,600 ringgit punya harga lah. Kita akan carilah had mana berapa kilo, 250 kilo ke, 300 kilo ke. Betul tak? Nak tengok sesuai tak sesuai. Tapi kalau tuan-tuan pergi kat ladang, pergi kat kandang, mai toke-toke Bangladesh ni, dia tanya, mana lembu bakar? Mana lembu paling besar? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tak tengok daging dia, Allah tak tengoklah darah dia. Sebenarnya Allah tengok takwa. Mereka nak bagi yang paling mereka sayang, paling bernilai, paling besar. Ni terang cakap. Saya pun ada pekerja, tuan-tuan, pekerja orang Bangladesh. Dia main musim korban ni, dia call lah, Ustaz minta gaji awal. Ustaz, korban. Kita faham dah. Kadang-kadang kesian, baru bagi, esok tu kenapa? Allah, sedih. Tapi nak cerita betul, dia pergi bayar kat adik-beradik. Dia 1 ekor kambing dekat adik-beradik, dia mesti hantar 1 ekor dia buat sekali. Dia buat sama-sama mereka, daripada grup mereka. Dia semangat. Bab korban ni mereka rasa macam penting. Jadi kita ni, tuan-tuan, man wajada sa'atan, siapakah yang memiliki sa'atan? Apakah maksud kemampuan? Apa definisi mampu? Apa definisi mampu? Kalau mazhab Hanafi kata siapa yang cukup nisab dalam setahun untuk bayar zakat, dia mampu. Dalam mazhab Syafi'i kata siapa yang ada lebihan harta pada hari raya, dia mampu. Lebihan harta itu bukan terhadap dirinya saja, tapi kalau dia boleh support orang-orang di bawah tanggungannya, dia cukup duit, dia mampu. Apa saya nak cakap hari ini, bila dengan gaya saya masuk tadi, Pak Gad tanya banyak soalan tu, saya rasa taman ni memang taman yang cukup mampu lah. Itu ya cerita nak. Dah tu tuan-tuan, sayang. Dia bukan isu sedekah tak sedekah, dia isu kalau boleh tu kita cakap buat. Lagi kita akan cerita sikit macam mana hukum hakam. Kita habis ke apa Ustaz? Kita masuk isyak lagi. Saya ni baru balik ni ceramah antara kedua ketiga ni lepas raya. Lama tak ceramah daripada raya ni. Lepas raya sebulan. Saya raya lebih teruk pada tuan-tuan. Baru balik Barcelona adalah sumut ke apa mood tu kan. Berapa masuk dah? Isyak aja apa? 10 minit lagi. Jadi hukum dia dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkad. Kita ambil seekor lembu, kita bahagi 7 bahagian. Kita ambil seekor kambing untuk seorang. Kalau tuan-tuan rasa susah sangat, tuan-tuan tetap kena nama seorang. Tapi tuan-tuan kambing pun tak ada duit dah, tuan-tuan share dengan kawan tuan-tuan, boleh dapat pahala share. Tapi kambing tetap kena nama seorang. Contohlah kalau tak ada duit sangat. Orang perempuan kalau dia nak ambil sunnah, dia tak mau buat. Suami dia, ketua keluarga buat sekok mewakili ahli keluarga pun settle masalah. Sebab Nabi pernah, Nabi sembelih, Nabi sebut, ya Allah, aku korbankan ini untuk keluarga aku dan juga aku korbankan untuk kaum muslimin. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang ada kemampuan tapi tak buat korban. Dengan korban yang pernah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun sudah dulu? 14,400 tahun dulu. Insya-Allah. Azan Ustaz.
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okay, good. InsyaAllah. Okay, apa nak habis? Saya berlama tak ceramah, Ustaz. Balik pada Sepanyol, Ustaz. Jet lag lagi ni. Cakap pun duk fumble nak susun ayat pun kelang kabut lagi. Baru sehari dua. Baik, tadi kita sebut sikitlah pasal korban tadi. Sebab Nabi pun dia buat 63 ekor unta. Nabi sebelah. Nabi ni badan kuat. Steady Allah bagi kat dia. Saya 10 ekor lembu pun kadang main kat sebelah tu dah mula goyang. Sebab tu kalau boleh tu, siapa penyembelih tu dia cari pisau mahal sikit lah. Pilah butik-butik pisau. Butik-butik pisau pun sekarang tengah duk beratok orang ramai. Mana tukang sebelah sini? Ada? Mana tukang sebelah? Ustaz lah. Oh, Ustaz tahu. Boleh cerita pisau apa. Pisau pun dia membantu. Alhamdulillah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Kita buat korban, kita buat betul-betul. Kita jaga binatang tu. Kalau dekat Singapura ni tak boleh buat korban. Dia tak kena dengan animal welfare. Jadi dia kena pergi pusat penyembelihan. Jadi negara letakkan syarat begitu. Jadi dia orang pun ikutlah syarat begitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada bagusnya. Cuma kalau kita tidak pergi menyaksikan seperti mana Nabi panggil Fatimah. Nabi kata, "Unzur, tengok." Mai tengok. Biasa kita tak sembelih sendiri, afdal sembelih sendiri. Afdal sembelih sendiri. Saya ingat kambing ni tuan-tuan boleh sembelih sendiri. Boleh? Tahu ni. Kambing boleh sembelih sendiri. Boleh ke no? Lembu ni boleh bagi wakil kat ustaz. Ustaz. Lembu orang tak berani, takut dia tak jadi. Lepas tu dia kata, bila 5,000 siapa nak ganti? Dia bukan susah. Dia putih 2 urat. Yang tu je urat nafas, urat makan. Kalau sunnah dalam mazhab Syafi'i, urat wadajan 2 urat tu. Kalau boleh tu putih tu dua-dua, biasa kita sembelih dua-dua tu akan terputus. Tapi paling kurang bagi habis kan. Sebab takut nanti orang mazhab Hanafi dia kata 2 urat tu wajib. Dia tengok mazhab Syafi'i sembelih dia takut dia kata tak sah. Sembelih. Boleh tak ada masalah. Tak tahu nak buat macam mana pun, sembelih sampai putih kepala tu. Dah betul, sah. Cuma makruh lah, dia tak cantik lah. Tak boleh. Ini sunnah kita sembelih sendiri. Kalau kita tak sembelih, kita wakilkan. Wakil, ustaz tolong sembelih tak? Tapi pergi tengok. Sebab tu orang bincang tentang isu korban di luar negara. Saya tiap-tiap tahun jarang korban dekat kampung. Tapi paling kurang buat 1 ekor kat kampung. Lepas tu terbang. Tak kira lah Kemboja ke. Ni sebab saya ada kedai dekat Patani Yala. Jadi anak staff kita pun susah-susah. Jadi buat korban dekat Patani, kat korban kat Yala, kampung dia, adik-beradik dia, mak menakan hang, pak menakan hang, pergi masuk kampung. Okey. Kita tengok sendiri. Tapi kalau tuan-tuan nak buat kat luar negara, jangan tinggal juga untuk syiar buat dekat kampung sendiri, sebab dia tengok tu cantik lagi bagus. Sebab dalam mazhab Syafi'i, afdal untuk buat di kampung sendiri. Afdal untuk buat di kampung sendiri. Cuma mudzakarah fatwa membenarkan. Kerana sebahagian negara memang susah. Setahun sekali nak makan daging. Kalau Kemboja tu tuan-tuan, memang dia bela lembu ni tuan-tuan bukan untuk dia makan, memang tunggu kita beli. Dia setahun sekali dia makan. Dia duk makan ikan tilapia apa salai tu, yang lain semua dia tunggu setahun bila orang Malaysia nak beli ni.
Walaupun lembu dia murah, tapi itulah harta dia. Memang ada orang susah. Afrika susah. Bahagian masuk dekat negara-negara Afrika susah. Kita masuk kampung tu, dulu Islam. Masuk-masuk bawa lembu dah, banyak dah. Nak masuk satu kampung, belah-belah jam masuk-masuk. Jumpa ketua kampung dia, lain macam ni. Nampak macam bukan Islam lah ni. Tanya-tanya, Kristian. Alamak, kampung damai berbelah jam jalan ni. Lembu dah bawa, kambing bawa. Macam mana? Yang tuan-tuan duk hantar bagi duit tu, tuan-tuan tak nak bagi sedekah ke orang Islam. Ni bukan orang Islam ni, macam mana? Kita pun cakap, tak apalah. Kambing dan lembu ni sebenarnya bukan orang kampung ni. Kami nak pergi kampung sebelah. Dan ramai-ramai. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul ya? Kita duk kata kat dia, lepa ni mengucap kerana nak kambing. Tuan-tuan tak pernah rasa lapar. Lain. Itu cerita luar negara. Tapi dalam kawasan, tengok, nampak sunnah, alhamdulillah. Sebab itu bila kita masuk satu Zulhijjah, siapa yang buat korban disunatkan untuk tidak potong apa-apa dekat badan. Kan? Kukunya, azfariha, kukunya, rambut-rambut. Dia kusut masai, dia macam orang dalam ihram. Bila orang dalam ihram dia tahallul ni tuan-tuan. Dia rasa lega, ya Allah, aku bagilah. Macam kita pergi tanah suci Mekah, wa'adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah kata Nabi Allah Ibrahim hang serulah, seru, jerit. Ni atas bukit Qubais. Suara aku ni takat ni ya. Allah kata engkau seru, kami akan masukkan dalam hati-hati manusia. Tahwi ilaihim, sampai kami jadikan bumi-bumi Mekah dan Madinah menjadi bumi kerinduan dan kecintaan. Jadi rasa rindu. Allah bagi dalam dunia ni orang pakat teringin nak pergi. Mereka akan datang pergi menunaikan haji dengan menaiki unta yang kurus, dan juga berjalan kaki pun ada orang pergi. Sebab tu bila kita pergi kat sana, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Kita jangan mulut duk laju sangat, jangan duk cakap dekat orang yang main ni tuan-tuan, makcik-makcik nak naik eskalator tak reti, kadang-kadang dia makan, dia buang. Tuan-tuan, dia tak pernah sekolah, dia tak pernah keluar pada kampung, main pada India, Pakistan. Dia pertama kali jumpa eskalator bila? Dekat Masjidil Haram. Kita kenal ni, dia tak sama umrah musim haji, musim Ramadan. Tuan-tuan pergi umrah musim Ramadan, yang tuan-tuan tak jumpa semua billionaire. Anjung Saujana. Apa anjung apa tak? Contoh lah tak tahu. Lain. Haji yang main ni macam-macam jenis. Yang main duduk berbelah-belah kilometer. Kalau Indonesia package mahal tuan-tuan. Mahal. Janji sampai, dia punya tema dia janji sampai. Sebab itu bila mereka duduk daripada pagi sampai ke malam baru mereka balik. Bila mereka ihram, mereka tahallul, dia rasa lega. Kita masuk hari raya ketiga, Ustaz, lembu saya jatuh tak jatuh lagi? Alamak, sabuk. Pasal apa? Kuku tak potong lagi. Tuan-tuan, kita pun kelang kabut ni. Nak bagi selesai sebelum raya. Faham, dia kelang kabut. Belum ke belum, tak belum. Bayangkan tuan-tuan, kalau ada kat 300-400 ekor, satu ekor 7 bahagian, takkan beribu duk mesej, jatuh tak jatuh lagi, sembelih tak sembelih, kuku saya belum lagi, misai duk serabut. Dia cerita habis. Betul? Tapi sunnah, kebesaran menyambut Aidil Adha. Bila habis, kita berasa alhamdulillah. Ihraqid dam. Jadi ini antara sunnah yang besar. Tuan-tuan ambil lembu, tuan-tuan ambil. Saya tak tahu kat sini masih lagi buat di sini ataupun rumah penyembelihan. Saya punya surau dia tak ramai sangat. Dia bukan surau yang macam tengah-tengah, saya tak tahu. Dia buat dekat Sungai Tangkah. Sungai Tangkah. Jadi saya ada sekali tahun tu, saya rasa tak boleh. Cantik, tak cantik lah. Kata, jom kita, saya baca khutbah, saya buat korban, saya ambil berapa ekor kambing contohnya. Mereka pun ada ambil lembu kat Sungai Tangkah tu. Buat sebab surau kami kecil. Buat-buat habis tu baru terbang pergi ke Boja. Tapi kalau sebahagian tempat, kalau ada pusat penyembelihan, dia punya bahagian cantik, pergi tengok. Cantik pergi tengok. Dia syiar dalam agama.
Contoh yang Nabi bagi tahu kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kalau buat buat sendiri kan sini pergi pusat penyembelihan. Pusat penyembelihan ni sini. Kalau ada ustaz sembelih kat sana lah. Lagilah ustaz tak boleh sab kat depa ke? Ada depa buat. Kok-koklah siapa rasa saya tahu ni saya beli pisau. Saya nak sembelih. Rasa sekali. Rasa sekali. Siapa yang pernah ada ke geng-geng yang pernah pergi Kamboja ke? Ada? Ada kan? Sekali sembelih, betul tak? Dia gian kan? Dia tanya, mana lagi kepala nak sembelih, betul tak? Betul. Dia sekali sembelih, dia akan rasa macam ada lagi tak nak sembelih? Dia ambil pengalaman, dia rasa sekali, insya-Allah. Jadi ini waktu-waktu yang mana ditetapkan, waktu yang tahdid. Waktu ni lepas daripada tu, tuan-tuan nak buat ibadah sembelih biasa, silakan. Sebelum daripada Tok Khatib turun, maka kalau tuan-tuan sembelih, dia hanya disembelih biasa. Boleh makan, tapi bukan ibadah kurban. Tuan-tuan nak sembelih malam, walaupun dalam mazhab Syafi'i memakruhkan, tapi dia bukan makruh kerana nas, tapi makruh kerana sebab musabbab. Sebab apa? Dulu gelap. Sekarang ni pusat penyembelihan cerah 24 jam. Boleh. Kalau tak sempat nak buat malam pun boleh. Orang perempuan boleh sembelih tak? Orang perempuan? Orang perempuan boleh tak sembelih? Perempuan kena fight lah. Kami nak sama rata ni. Macam tahu kan? Kami nak sembelih tak? Orang perempuan boleh. Kalau dia ada kemampuan untuk sembelih. Walaupun mazhab Syafi'i kata makruh. Makruh bagi perempuan yang tak ada kudrat. Kalau dia ada kudrat, dia kuat, dia juara boxing. Betul ada? Juara boxing, juara tumoy. Takkan dia tak boleh sembelih? Tak boleh. Dia dengan kita selalu kena terajang. Dia sembelih. Boleh. Tapi walaupun begitu, kalau lelaki ada dalam majlis yang ramai, bagi lelaki buat. Ada apa-apa nak tanya, cukup kot. Saya pun tak nak cerita banyak, pokoklah saya nak ada apa-apa hukum hakam korban ni. Selain daripada tu, kalau saya tak tahu tanya, ustaz ada, alhamdulillah, lega ustaz boleh jawab. Baru duk baca balik, lupa balik, tengok balik apa macam mana hukum booking korban wajib, boleh makan tak boleh makan. Tuan-tuan nak bahagi macam mana. Sekarang kita krisis nak cari fakir miskin, betul tak? Krisis nak cari fakir miskin susah. Nak dapat tu payah. Tadi saya mulakan, saya sebut hari-hari kita makan ada lauk. Ingat tak saya sebut dari mula-mula tadi? Sepanjang hari ada lauk. Saya sebut tiba-tiba pada hari raya korban, kita tak bagi sekok lembu pun, sekok kambing pun kat Tuhan. Kita boleh makan wahyu 300 400. Tiba-tiba setahun Tuhan minta. Dan Tuhan sebut dalam Quran, fakulu minha. Hang sembelih tu bukan untuk aku. Hang makanlah sebahagian daripadanya. Sunnah makan, ambil sikit. Tu pun hang tak buat. Macam itulah. Sayanglah. Paling kurang kita buat. Masya-Allah. Jadi adalah beberapa bab-bab yang perlu ambil perhatian. NGO perlu ambil perhatian tentang bab wakalah. Wakil membeli. Wakil beli. Boleh tak boleh? Macam saya sendiri beli siap-siap lembu dekat Thailand. Nak buat ni, saya punya begini harga dia. Dia tak boleh tak beli lembu. Dia adalah akad-akadnya agak meragukan. Tak apa, saya boleh. Saya boleh tu berapa? Okey. Bagi kat saya 600 satu bahagian. Nanti dia belum beli lagi. Dia pergi cari, dia adalah cara. Itu tak bagus. Kena tengok juga. Mana-mana NGO tu, insya-Allah biasanya NGO tu dia ada dia punya rujukan ustaz-ustaz dia. Dia tahu macam mana nak gunakan akad dia sebetulnya. Kalau dia tak NGO, dia syarikat, boleh tak boleh? Boleh. Terpulang pada tuan-tuan. Boleh. Syarikat nak buat bisnes, betul-betul bisnes korban, boleh. Kalau tuan-tuan tak berminat melalui syarikat, terpulang. Kalau syarikat itu akadnya jelas. Saya ini buat niaga. Saya ada dekat Kamboja, ada ladang. Saya ada begini. Tuan-tuan rasa dia nak buat akad tu, okey. Dia tak curi dia tuan-tuan. Akad dia jual beli. Okey. Kita bahasa mudah. Yang kita tak suka adalah akad lain. Tiba-tiba praktis lain. Yang tu kita tak nak. Yang tu je. Boleh tak boleh? Boleh. Kita tengok ada syarikat-syarikat setengah tu memang dia buat betul-betul. Syarikat. Okey.
Asalkan clear. Boleh? Ada apa-apa lagi Ustaz? Kalau tak ada apa-apa, cukup takat tu. Nampak macam semangat sangat nak beli lembu ni. Boleh lah kot. Yang pentingnya kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Nabi Adam pun korban, Allah tak terima. Anak Nabi Adam. Jadi kita ni paling kurang Allah tengok apa yang kita bagi tu, bagilah yang paling kita suka. Saya nak bagi cadangan klasik, takut tuan-tuan tak boleh buat. Cadangan klasik contohnya dalam kitab-kitab Melayu kata paling kurang kalau hang nak sembelih hang bela setahun lembu. Nanti tak ada harapan baca fiqh tu. Kalau tuan-tuan pun bagi lama tuan-tuan pula. Bela setahun. Bila sembelih tu rasa sayang tuan-tuan. Siapa bela lembu dia sayang lembu. Siapa jaga main dengan binatang ni dia rasa dia like. Tuan-tuan, kita sembelih lembu orang. Orang tukang kandang tu pun walaupun dia dapat duit banyak pun bila nak lepas lembu dia pun dia sayang. Dia ada lembu dia sayang, ada lembu dia tak sayang. Lembu hak liak, lembu hak dia sayang. Jadi kalau kata dalam fiqh mazhab Syafi'i, dia suruh bela sekok lembu dulu. Jenuh lah. Seorang sekok lembu ni satu rumah ni boleh tahan. Contoh. Okey, wallah. Ada apa lagi? Tak ada apa. Lain semua masuk dekat ustaz lah, no? Wallahu alam. Semoga Allah mengambil kira amalan kita pada malam ini. Allah ambil kira juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah buka ke belum ustaz? Belum buka lagi. Dah buka dah. Tahun ni berapa ekor target? 7 ekor kemampuan. InsyaAllah tuan-tuan, kalau satu ketua keluarga boleh mewakili satu family lah. Tapi kalau ada kemampuan lain boleh keluarkanlah. Dekat Malaysia ni masih lagi kalau cari betul-betul ada kan ustaz, nak cari fakir miskin tu boleh cari, boleh dapat insya-Allah, walaupun susah tapi masih lagi boleh cari. Yang ni yang melibatkan korban dalam negara. Kalau tuan-tuan nak pergi kat luar negara, tuan-tuan tengok, tuan-tuan baca betul-betul, tuan-tuan trust, tuan-tuan percaya, baru tuan-tuan bagi. Dia pun macam badal haji juga. Badal haji pun ada betul, ada tak betul. Satu ekor lembu dia tukar namanya pun ada juga. Yang tu pun ada. Benda ni tak dinafikan berlaku. Tuan-tuan tengok yang mana tuan-tuan percaya, tuan-tuan letak wakil kepadanya, tuan-tuan akad percaya kepada dia. Saya wakilkan kepada anda untuk beli, untuk sembelih, untuk agih. Nah, pandai-pandailah hang nak agih. Yang tu lega. Dia buatlah apa yang dia boleh dia buat. Tapi kalau tuan-tuan kaya macam mana pun dekat Malaysia ni, contoh tuan-tuan boleh ambil segenggam buat balik rumah, hak tuan-tuan buat korban tu segenggam. Nak sedekah semua pun afdal. Dia boleh bagi 3. Orang miskin, satu nak hadiah kat jiran-jiran adik-beradik ke. Even dalam mazhab Syafi'i walaupun tak dibenarkan, Imam Ramli tak benarkan, Ibn Hajar Haythami tak benarkan untuk bagi kepada non-muslim. Tapi fatwa benarkan dalam kes-kes tertentu. Berdasarkan mazhab Hanbali, kes-kes tertentu. Contoh yang macam kalau kami dulu duk buat dekat Sabah, contoh ustaz. Sabah. Kita dulu kampung tu, saya nak cakap pun dalam masa. Dulu kampung tu kita masuk semua Islam, 20 keluarga Islam. Kita masuk kali kedua hanya 5 keluarga Islam. Yang lain semua Islam. Itu normal lah, pedalaman. Tuan-tuan kalau pergi Sabah dia macam-macam drama sikit. Dia mai tanya, "Ustaz sudah berapa kali masuk Islam?" Berapa kali masuk Islam? Ada sekali sajalah kan. Aku sudah 4 kali masuk Islam. 4 kali. Kata kawan aku 20 kali ustaz itu. Masuk zakat saja Islam. Keluar Kristen datang masuk Kristen. Tukar-tukar. Susah. Macam-macam drama itu normal. Tuan-tuan pergi tengok 5 keluarga Islam. Tuan-tuan bawa mai sekok lembu. Lagi 15 keluarga bukan Islam. Mereka macam adik-beradik. Takkan tuan-tuan nak kata daging ni khas untuk orang Islam, non-Muslim. Tak boleh. Tuan-tuan, bahaya untuk dakwah. Contoh. Jadi boleh guna qaul-qaul yang membenarkan dalam kes-kes tertentu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kalau ada orang Islam, bagi orang Islam dulu. Tapi satu orang tu rumah dia sebelah surau. Elektrik kadang dia sponsor. Maulidur Rasul ada sebahagian kampung dekat Bali tu ada toke Cina. Maulidur Rasul, kenduri, dia sponsor. Dia sponsor. Tak apa, dia niat bisnes tak apalah, dia ada kedai, dia harap orang mari support kedai, tak apalah. Tapi dia sponsor, dia baik.
korban, dia bagi kemah. Tiba-tiba daging, sorry, mazhab Syafi'i you tak boleh dapat. Dia macam tak cantik sikit, maka boleh keluar sikit. Walaupun mazhab Syafi'i asal orang yang mana buat ibadah untuk takarrub, dekat dengan Allah, tak dibenarkan bagi kepada non-Muslim. Tapi kalau dalam kes-kes tertentu, saya ingat kampung kita ni kebanyakan Muslim, bagi orang Muslim ya. Tak payah pergi cari sampai mana. Ada tak non-Muslim kat mana saya nak cari? Tak ada. Tak payahlah. Dalam kes tertentu, kok lah tuan-tuan rajin join mana-mana NGO pergi masuk kawasan pedalaman untuk dakwah ni macam-macam. Macam-macam. Orang masuk syahadah dengan lembu pun ada. Orang masuk syahadah kerana lembu ada. Orang mengucap kerana lembu. Kita tak makan, kita duk makan hari-hari. Ni orang yang jarang makan. Dekat Kemboja pun ada satu kampung tu sesat. Saya kata sesat macam mana? Dia Islam tak? Dia Islam tapi dia pun tak tahu macam mana Islam macam mana. Pegawai agama dia kata, ustaz, level lepas sesat kena mengucap balik. Habis tu kita nak buat korban ni macam mana? Pegawai agama yang orang dalam situ, level sesat ni kena mengucap balik. Satu kampung buat dulu korban, buat majlis syahadah. Mula nak buat syahadah dulu. Lepas tak mau main. Macam mana? Tu kena ada ijtihad. Pendakwah kena fikir betul macam mana nak buat. Panggil duduk. Dia pun Islam dah ada, dia percaya Allah Rasul, tapi ada benda-benda yang terlalu keluar pada akidah. Jadi benda tu yang menjadikan kebijaksanaan orang nak buat korban. Allah alam terkasak bahasa tu kurang, mana tak kena minta ampun, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.